Okay, so hari ni kita ambil buluh. Kita tengok. Oh, ada burung tu. Tu ada burung. Oh, dalam. Tak kacau dia. Kan? Kita ambil buluh tadi ni. Ni buluh ni. Buat nak beli siap pun. Kita ambil untuk dua ni. Dua keban lah kan. Kita panggil dua keban ni. Alright. So kita nak tambah ni. Satu tambah dua. Buat dua set. Jadi yang ni nanti kita enjak sikit sini. Ni enjak. So kita tambah sekat. Dan yang boleh letak lagi dua pasang, InsyaAllah. Kita nak tengok ini. Sekejap. Sambil-sambil dah balik tadi dah letih lah. Kita nak Duk atok nak tengok boleh letak tak kaki meja ni. Ni tak siap lagi, tak potong tak apa lagi, cuma saja letak bagi orang kata apa, kasak lah, secara kasarnya ni kan. Kita nak tengok kaki tu nanti kita potong. Yang mana kita potong lah nanti. Tengok suruh member main nak cut tu. Untuk meja dining table. So dining table yang tu baru kita akan belah. Jadi kita nak buat atas ni, bar atas ni, bar bawah ni. So atas ni tempat balkoni yang tinggi untuk kita nak rehat lah. Ni tak sementara, ini peleri nanti buang lah. Nanti buang kan. Nice. Jadi kita cuba lah. Dua tangan, dua kaki. Kena work hard. Kan? Nampak nice ke dia punya ni dia. Kaki dia tu. Awak nak pusing kot tu, tapi rasa macam tak berapa nak cun. Buat macam ni nampak lebih besar sikit. Dia nampak gabai dia kena besar-besar macam ni, baru nampak kemas kan. Tak apa, nanti kita cut. Tengok macam mana. Kita tak cuci lagi, baru susun letak, tengok macam mana. Alright, nanti kita tengok apa akan berlaku.